Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Akilah Husna binti Rahanul Azmi, wartawan kru TBPSS di Kuwait. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, SMK Sungai Kuwait telah mengadakan pelbagai jenis aktiviti yang berfaedah. Mari saya kongsikan tentang pelbagai jenis aktiviti yang diadakan di SMK Sungai Kuwait pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sepanjang bulan Ramadan, pihak sekolah mengimarahkan suasana dengan pelbagai aktiviti keagamaan. Sepanjang waktu rehat, para pelajar mengambil bahagian dalam sesi tadarus Al-Quran yang dijalankan secara berkumpulan di surau sekolah. Selain itu, ceramah dan tazkirah khas sempena Ramadan turut diadakan secara berkala menyentuh pelbagai aspek ibadah, keinsafan serta kepentingan menghayati bulan penuh keberkatan ini. Ceramah sempena Nuzul Al-Quran telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Tengku Zahid bin Raja Mustafa. Ceramah ini membincangkan peristiwa bersejarah Nuzul Al-Quran, kepentingan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengajaran yang boleh diambil oleh para pelajar dalam kehidupan seharian. Ustaz Tengku Zahid bin Raja Mustafa turut menekankan peranan Al-Quran sebagai panduan hidup dan kepentingan mendalami serta mengamalkan ajarannya, khususnya dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Pada 26 Mac bersamaan 25 Ramadan 1446 Hijrah, SMK Sungai Kuwait mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada murid asnaf. Apakah harapan anda untuk bulan Ramadan tahun ini dan sila perkenalkan diri anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman bin Mesran. Harapan saya pada tahun ini adalah ingin menjadi anak yang soleh dan akan cuba menunaikan solat sunat dan akan cuba membuat sunnah Rasulullah. Waalaikumsalam. Saya Iqbal. Harapan saya sepanjang Ramadan tahun 2025 ini adalah untuk mengubah diri saya menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum ini dan juga berusaha menunaikan segala sunat Rasulullah dan solat sunat. Nama saya Muhammad Amir Aziz. Harapan saya di bulan Ramadan 2025 ini ialah berkata Al-Quran sebanyak kali yang saya boleh. Nama saya Muhammad Amin Ashraf. Harapan saya pada tahun ini bulan Ramadan ingin mengatam Al-Quran dan menjadi Muslim yang lebih baik. Nama saya Nias. Harapan saya untuk Ramadan 2025 ini
dapat banyak istiqamah dalam ibadah, dan saya berharap untuk dapat mengkhatamkan Al-Quran pada Ramadan ini. Ramadan di Create diakhiri dengan sesi bermaaf-maafan di antara guru dan murid. Semoga keberkatan Ramadan terus menyinari hati kita semua, mengukuhkan ukhuwah dan membimbing kita menjadi insan yang lebih baik. Marilah kita meneruskan amalan kebaikan yang telah dipupuk sepanjang bulan mula ini agar menjadi bekalan dalam kehidupan seharian. Dengan itu, kami mengucapkan selamat menyambut Syawal yang bakal menjelang. Semoga kita semua diberi kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan yang berpanjangan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung majlis sempena Ramadan yang penuh keberkatan ini. Sepanjang program ini, kita telah bersama-sama mengimarahkan bulan suci ini dengan pelbagai aktiviti yang mendidik hati dan jiwa. Semoga segala ilmu yang diperoleh, tazkirah yang dikongsi serta ibadah yang dilaksanakan menjadi bekalan untuk kita terus istiqamah dalam kehidupan seharian. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan pada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini, termasuk para penceramah, guru-guru, pelajar serta semua yang telah menyumbang tenaga dan idea. Semoga usaha kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, marilah kita sama-sama menghayati hikmah Ramadan dan meneruskan amalan baik ini walaupun bulan yang mulia ini berakhir. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Saya Nur Akilah Husna binti Raihanul Azmi melaporkan bagi kru TV PXS di Krui.